Aku selalu nampak video-video TikTok ataupun post-post pasal kononnya orang Melayu ada piramid jauh ke dekat tengah hutan Pahang kat Taman Negara sana. Lepas tu ada yang berbual bahawa ada negara kota Melayu yang terletak dekat hutan Johor. Bila aku baca benda ni, sebenarnya aku ada benda yang aku skeptikal. Sebab sifat-sifat benda tinggalan-tinggalan yang mereka katakan ini berbeza dengan sifat tamadun Melayu itu. Apa sifatnya? Pertama, kita kena lihat dalam sejarah purba sekurang-kurangnya. Sebab semua tinggalan-tinggalan ini ada sezaman dengan kerajaan purba, bukan kerajaan moden, bukan negeri-negeri Melayu moden. Semua tamadun-tamadun Melayu yang wujud adalah di persisiran pantai. Sebagai contoh, kita ada Sriwijaya yang dibina dekat muara Sungai Musi yang kemudian mengalir terus ke Selat Melaka, sangat dekat dengan pelabuhan. Kemudian kita ada Melaka yang dibina di tepi laut di muara sungai, sesuai untuk kapal berlabuh dan barang dagangan diambil dari pelabuhan terus masuk ke kapal. Kita ada Kedah Tua yang dibina dekat pesisir laut di Lembah Bujang. Kita ada Samudra Pasai. Kita ada Singapura Purba. Bahkan Kesultanan Johor itu sendiri di pesisiran pantai ataupun dekat muara sungai yang terus bersambung dengan laut. Sebab inilah sifat bangsa Melayu. Sebagai bangsa maritim, orang Melayu tidak ada keperluan untuk membina kota-kota agung mereka jauh ke dalam hutan, di mana akses kepada laut itu sangat terhad. Bahkan kalau ada sungai sekalipun, daripada sungai nak ke pelabuhan boleh mengambil masa berhari-hari. Sedangkan kita tahu kerajaan Melayu dalam sejarah semuanya bergantung kepada aktiviti maritim. Sebab itu Sriwijaya dan Melaka dikenali sebagai empayar talasokrasi, iaitu empayar berasaskan lautan, di mana empayar talasokrasi ini tidaklah mengambil kisah untuk menguasai kawasan pendalaman. Jadi segala sumber-sumber bumi kebanyakannya dalam pelabuhan-pelabuhan Melayu adalah dijual oleh orang-orang asli yang keluar daripada hutan untuk pergi ke kota-kota Melayu yang terletak dekat pesisir pantai. Kita juga kena tahu orang Melayu dulu ada pepatah antara jalan dan darat dan juga perahu di laut. Mereka hanya akan jalan dekat darat kalau perahu mereka tidak mampu untuk sampai ke tempat darat itu. Selagi mana orang Melayu boleh bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain berdasarkan jalan laut, maka mereka akan memilih jalan laut. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, dekat tangan saya ini ada sebuah buku Melayu, Laut dan Perdagangan yang anda boleh beli dekat beg kuning bawah ni. Jadi topik-topik kelautan, topik-topik perdagangan dan sebagainya ada diulas oleh Dr. Ahmad Jelani Halimi dalam buku ni. Memang ada kerajaan di Nusantara ini yang dibina di pendalaman. Sebagai contoh, kerajaan Minangkabau dibina di pendalaman Sumatera. Tapi kita kena tahu hasil bumi Minangkabau daripada tempat mereka bina istana mereka di tanah tinggi di Pagar Wuyung, seperti tempat lada dan hasil hutan, mereka tetap salurkan ke sungai yang kemudian membawa kepada pelabuhan Jambi atau Indagiri. Tetap bergantung kepada laut. Kita ada sebagai contoh dalam sejarah apabila Portugis berjaya mengalahkan Kesultanan Melayu Melaka, Sultan Melaka pada ketika berundur, ataupun ketika Sultan Johor dikalahkan oleh Portugis, diserang, mereka akan mengubah kedudukan negara kota pergi ke hulu sungai, jauh di kawasan pendalaman. Tetapi itu hanya sementara, semata-mata kerana mahu mempertahankan diri. Akhirnya akan kembali balik ke muara sungai atau di pesisiran pantai sesuai dengan sifat tamadun maritim bangsa Melayu. Kita kena tahu bumi dekat Nusantara ini tidak sesuai untuk mendirikan kerajaan agraria semata-mata, seperti mana orang Thai dekat Lembah Chao Phraya ataupun orang Khmer yang membina empire dekat sekitar Tasik, Tonle Sap. Bumi tropika khatulistiwa ini ialah terlalu kasar, terlalu susah dan tidak sesuai untuk dibangunkan tanah agraria secara besar-besaran. Jadi tidak ada keperluan orang Melayu duduk jauh dalam hutan membina negara kota mereka. Sebab itu bila saya dihadapkan dengan kononnya ada negara kota Melayu, kota-kota agung Melayu yang ditemui jauh dekat hutan Pahang, dekat Taman Negara sana ataupun dekat pendalaman hutan Johor, saya akan berfikir 2-3 kali. Sebab sifat tamadun Melayu purba ialah maritim. Amalan untuk membina kota-kota jauh ke pendalaman secara
kekal hanya muncul selepas abad ke-14 dan seterusnya. Sebelum itu kita tidak ada rekod yang berkenaan. Kenapa? Orang Melayu lebih sesuai, lebih suka membina negara-negara kota, pelabuhan dan kerajaan mereka di pesisir pantai dan muara sungai. Akhir kata, sekali lagi saya nak promosikan buku dekat tangan saya ni. Kalau anda peminat topik tamadun Melayu dan laut serta perdagangan, maka anda akan dapatkan yang segera Melayu Laut dan Perdagangan dekat ekonomi bawah ni.